So, hari ni kita nak pergi mana? Pergi ke Cameron. Kita ke Cameron. Batak-batak guys, batak-batak. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Saya nak muka aku. Dia tak muka aku. Ni. Ha. Kau, dia sumpah Yelah. dia face muka kau. Tekanlah muka kau dulu tadi. Ha, muka. Ha. Now, pagi ni Syami bawa. Ini tukang tidur. Ini adalah wanita-wanita yang suka tidur, okey? Dia nanti tengoklah nanti dia akan terjaga kalau kita singgah RNR untuk solat, untuk makan. Tu je waktu dia jaga. Yang lain semua dia tidur. Ha? Allah, YouTube air. Yelah, ikutlah. Duduk muka dia kan. Dah. Biasa-biasa je. Biasanya. Yang maunya masuk abang. Tak apa make up lagi. Tak apa, tak make up lagi. Tak apalah. Kita dekat berhenti kejap solat subuh. Kalau dia bergerak pukul 5.30, pukul 5 tu. Berhenti kejap dekat Al-Tapah. Kupu-leku. Macam-macam lagi ada. RM4. RM4 lepas. Okay. Okay guys, kita sambung vlog kita. Kita baru lepas solat di RNR Tapang. Ingat lupa hidung? Okay, tak ada tarik hidung. Abah? Abah okey tak? Salah. Okay. Okay kan, driver yang kedua adalah driver yang kedua adalah Abang Sufi kita. Ke bawah kau. Are you ready guys? Ya, kita dah sampai ke Barat Tea Tea House 2. Ha. Macam mana perasaan anda dah sampai? Biasa je. Biasa je. Sejuk lah. Memang duduk lantai dulu. Duduk lantai. Sejuk. Jom larangan drone. Oh, tak boleh main drone tu. Oh, ada bas. Tak ada orang. Ni dah apa? Alah. Ha? Cheese ke tuna? Apa nak apa cheese? Apa nak spaghetti? Boleh ah? Nak juga? Okey. Apa? Ada apa? Fadila, Ada. ada cheese je? Tuna tak ada, cheese saja. Cheese. Dua. Dua. Ni pakai kad ke pakai? Pakai kat boleh ke skin? Kad pun boleh. Oh, tak boleh ya. Sekarang tak ada. Ha, kad je. Air bagi CV flavor tea. Spaghetti. Bagi dia peppermint tea. Ais Kek. Kau punya dah? Chicken burger dah. Ha? Chicken burger belum? Chicken burger fries. Kau Sal? Alah, acah lah bro. Abang sejuk rasa. Apa dia? Oh, you see. Sana order, sini ambil. Sana order, sini ambil. Ready kan? Untuk nak orang makan RM100. 6 orang makan RM100. 6 orang makan RM100. Itu pun makanan 6, air 4. Sandwich. Yelah, makanan 6, Air 4. air. Spaghetti, air. Ibunya apa? Mushroom. Oh, you ke? Macam apa? Yang paling sejuknya, ya Allah. Baik, Mi. Tak dah? Tak ambil pun. Awan ni, sementara depan awan. Kan kejap lagi sejuk dia. Jadi sejuk tu. Wah. Memang ambil sandwich. Harga double tu. Boleh lah. Entah. Ya, aku di kopi kan, bukan balik kan. Okay, saya tahu sarapan. Gimana bu? Lah, tiba-tiba nak kita tandas. Alright, sekarang kita dekat Healthy Strawberry Farm. Ini strawberry yang boleh kita petik sendiri. Okay, kat sini kita boleh petik sendiri. Lama dah ni dah. Laju dah hana lah. Kalau kita nak petik pun boleh petik. Tapi tengok tak ada buah. Cami. Ada cash tak? So sini cash saja. Sini cash saja. Ha? Budak apa ni? Ha?
Tak nampak ni pula. Tak nampak pula. Tak nampak? Bela-bela. Kau dah makan je lah. Ya, makan lah. Oh, enak tak? Okay, kita kena basuh dulu. Makan tu basuh. Itu dia. Itu dia. Okay, sekarang dah baru lah. Dulu pergi bata-bata tau. Simen. Sekarang dah tile lah. Sekarang sudah tile lah. Ini tempat sudah tile lah. Tandas kat atas kan? Besar-besar je. Oh, kat bawah dah. Tandas je. Tadi kat atas tu je. Cair. Askim strawberry. Coklat dia. Nampak? Dia punya tu dark coklat. Dah habis buat konten dah habis buat. Kita sekarang ni dah selesai buat konten sebab kita content creator, kita influencer. Influencer, bukan influencer. Tadi kau buat belakang tu kan? Belakang. Oh, auto pump. Next station tak tahu ke mana. Jam. So jam. Bagaimana buat taman tu ah? Kelip mata. Sebelum kedai Sebelum kita makan. kita makan nasi ayam dulu. Oh. Ini kan masuk sini kan? Pasal ni Satu lagi bukan kan? Ni nak pergi Opah. Pergi apa? Abang Strawberry. Okay, abang Strawberry dengan Opah Strawberry sama. Banyak. Pukul apa? Pukul 11.14. Kau suka check out. Ayaman Strawberry pula. Dan kita nak pergi makan. Pergi Kopi Go sana. Kita nak pergi Kopi Go. Jalan kaki. Batuk-batuk pula. Dia nampak panas tapi sejuk. Muka percaya lah. Kopi Go. Alamak, tayar cabut. 2 tu cabut. Ini kalau pergi tak buka, memang kena. Kau masuk longkang, kau gelak je tau. Yes. Ingat ya memang motor. Okay, Kopi Go tutup. So sekarang kita pergi ke Opah. Kau beratur Opah Strawberry. Beratur mat Opah Strawberry mat. Beratur Kita pergi Abang Strawberry lah. Abang Strawberry membatu ke? Ini cokok Alpap. Ibu, kenapa tu kita ibu? Macam mendaki je. Sebab udara sejuk tu. Okay, memandangkan Opah Strawberry dengan Abang Strawberry dah penuh. Try Ideal Badri Strawberry. Tapi penuh juga. Aduh, sana penuh, sini pun penuh. Tapi tak adalah. Tapi tak adalah penuh sangat. 6 orang. Oh, ada meja. Ada, boleh masuk. Full house. Ada. Oh ni, 2, 4, 6. Oh, okey. Sam kena masuk dulu. Air masuk. Ni sana ni. Boleh? Oh, nak keluar sana. Nak keluar sana senang. Dapat je. Masuk dia alih ke sana. Pala ke Syami? Pala. Ayah. Meja pun penuh dah. Lah, tak muat rupanya. Aku dah keluar sini. Tak apa, nak duduk sini. Tak apa duduk. Weh, jangan zoom weh. Cakap lah. Tak. Boleh. Ada macam-macam lagi. Lain. Nasi goreng serunding ni. Nasi goreng lah. Nasi lemak. Serunding daging. Serunding je. Ayam lah. Macam apa lah. Ayam. Oh, dia mirror. Maksudnya ke salah pusing. Sekejap. Tekan sekali. Patah di mana depan? Tak lah, nak nak abang. Abang belanja. Apa tak mengenyangkan? Jadi kita Dah mesti dapat Oh, betul. Sampai udah petai. Puyuh. Siap kopi lah. Ayam belum? Tulang mata. Kebun kecil macam tulang kuning tu kau letak kat situ. Itu dia ada ni lah. Dia ada apa? Kasih tu. Masak. Satu lagi. Makasih. Ibu nak tai. Natai. Okey. Kau kacang ni. Betul. Cakap je. Okay, so sekarang kita nak pergi Centrum Mall ataupun Centrum Night Market dekat Berincang. Nak waste ke? Nak waste ke? Tak tahu. Benda lah.
kiri. Yelah, kiri. Yang paling kiri je. Ni Central Mall. Nama Central Mall ke Central Night Market? Night Market depan lagi kat roundabout. Night Market kan? Bukan parking kat dalam ni ke? Tak tembus dia punya. Sekejap. Macam kat TikTok cara nak parking kena Masuk situ? Betul di basement kita apa? Dalam tu Central Night Market tu. So, bagi sini Central Night Market. Bayar Night Market tu atas kan? Kosong. Ni boleh tu parking. Oh, dia tak jadi parking. Boleh kan ni? Asam menjerit semua. Yelah, tayar menjerit. Abang, Saya kata bunyi budak. Mami. Oh, dia dah parking dekat level 2 ni kot. Level 2 sini. Pergi Central Night Market. Ikut sini dekat naik atas. Beli apa? Bola. Ni ada macam-macam. Nak goreng-goreng pun ada, bola kentang pun ada, aiskrim pun ada, semak pun ada. Yeah. Weh, ada nachos lah. Ramai guys, ramai. Ramai nampak apa? Saya dah nampak ni. Dekat mana bang? Kat Central Market. Ni apa namanya? Bola ubi. Tapi yang ni besar-besar kalau kat sini. Kredit lah. Kredit ni. Dia macam-macam lah. Ada ubi, ada kredit. Kalau kita tengok kat kedai, kalau kat event macam event Thailand ke apa, dia kecil-kecil tau. Ni besar-besar. Kenyal lah. RM10. RM12. Nachos RM12 tapi penuh. Dia macam bagilah. Tak ada asyik air. Tak ada kelas lain. Buah dengan bir. Rasa sikit. Udah apa? Kuih tiaw. Ya, lemon tu ya. Kuih tiaw. Ada hotdog. Kalau nak bakso kena order bakso. Okey, settle makan. Dia tak ada kecil je. Ni apa semua balik je, dia tak besar pun. Dia petak kecil tu je kata dia. Dah sampai tempat kita pun. Apa nak tahu ah? Headphone. Tiba-tiba pula panas. Takkan lah orang Sejuk langsung. Seorang pakai jaket 3 lapis. Ya, ibu menggigil. Semua menggigil. Ni pakai sweater. Pakai windbreaker. Kita kenapa ni? Tempat baru. Air pasir. Aku masak benda pasir. Kau tengoklah. Dia kosong. Dia letak nanti penuh. Kosong kan? Ni bukanlah bubur. Tak tahu? Yes. Good morning guys. So hari ni pagi ni kita sarapan nak makan Scone. Aduh, suara dia macam apa ni. Tadi baru tidur pukul 4. Ni dia suasana pagi di Cameron Island. Ke sekolah. So kita nak pergi sarapan ni dengan kaki ya. Daripada tempat kita tidur. So sangat lengang. Tak ada kereta. Adalah beberapa kereta berkira lah. Buat skon. Selamat lagi guys. Ada tapi telur ni. Tak ada lah. tak rasa macam. Tapi sedap. Awak cakap kau cream cheese lah. Ini apa? Rasa. Saya tersarapan. Lepas tu kita nak pergi Kiafam. Siang. Oh, kalau di sekolah tak payah lah. Oh, ni rumah
buah besar je lah semua. Ui, buah 1,000 jari. Hujan. Sekarang tak tahu nak cari apa. Aiskrim apa? Matcha strawberry. Strawberry matcha. Strawberry matcha lagi. Tapi ada aiskrim lah. Ni yang budak ni. Nanti kita pergi popstick sana. Mula apa ni? 家人们，这是新鲜制作出来的爆米花，我肯定坐不住啊！加爆米花块呢，就可以吃到不同的口味。超市的送。 Ada juga soft ice cream tak? Ada 4 flavor. Nama dia ice cream monster. Comel kan? Yang kita masuk mulut tu memang toilet. Nak lagi sedap makan dengan cone yang dia bagi. Marshmallow, ice cream bakar. Vanilla. Itu bos ni kalau selalu makan kat Penang. Dia nama dia cream cheese berbola. Siapa yang pandai memang belajar. Saya tahu nama dia natural fruit popsicle. Yang manis lemuk tu daripada buah tau. Patutlah ramai sangat yang beli. Sekarang kita dekat Bazar Kia yang baru. Bazar Kia. Kia Farm. Dekat mati tu. Weh, kena gadget. Rider. Aku ada. RM3 ni guys. Nak bagi makan dekat Alpakas. Unta mak. Unta. Ha ni ah. Alpakas ni. Sabar. Dia tengok. Sabarlah. Alah kau ni. Sabar ya Allah. Mana kambing? Sabarlah. Comelnya kau ni. So sekarang ni diorang nak hidup bergantung pada kau je bang. Cepatlah Fala. Tak, dia memang tengah Tak payahlah tak. Tak jadi. Tak. Kau bagi dia makan ha. Tak masalah. Tak jadi. Dia kambing. Alah comel. Sabar. Alah. Comelnya. Makan dulu, habiskan. Hujan lah. Sinilah. Hujan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah banyaknya. Member kena kahak, kena ludah. Let's go guys. Nama berapa jam? Sotong. Kalau kita potong je dia apa? Sotong lah. Tak lu. Weh, macam lauk je. Bontot. Alamak, bontot lah. Serius lah. Oh, di belakang. Ha, habis lah. Oh, dah boleh depan ni. Dapat tangan pun tak apa. Ha, bangun. Boleh pergi. Boleh. Ha, okey. Jadi gambar. Ha. Seronoknya petang ini. Syami. Mau lah best. Sebab lagu best. Ingatkan lagu tipis style. Nak kau minta dia bagi Nanti dia masuk dalam kau. Weh, Ami malu. Ada tunjuk muka aku. Syami, okey Tami. Syami, tengoklah sini. Syami, janganlah bawa diri ni. Tu nanti dia masuk tu. Lucu kan. Syami. Ada Lego. Kau dah sampai dah. Okay, Safwan and Syami mau pergi ke Flying Cinema. Macam nak zoom bang? Kau boleh bawa kamera kat dalam. Tapi kau boleh pegang tak? Gila. Ya Allah. Kau kena bagi 2 token kat dia. Faham tak Mi? Okay dah. Ha? Kenapa? Dah masuk. Macam nak zoom? Fadilah cuba kau zoomkan untuk aku. Ya. Kita tarik tepi kot. Kita apa dah? Biarlah. Lah. Hai. So, kita orang tengah jalan-jalan sementara tunggu Syami and Safwan pergi tengok cinema gerak-gerak. So,
Ni apa? Dia punya kedai dia. Gitu. Ada jual chain. Oh, ada slipper kromi. Mungkin saya perlu ya ke? 5 minit baru. Tadi tengah tunggu abang dengan Syami pergi apa? Beli pula masuk Flying Cinema. Tak je dah Max dia. Dia orang kat situ. Awak cari bang? Okey tak? Okey weh. Gila. Seorang situ, seorang lagi kat situ. Tak apa dia buat. Okay, kita nak balik dah. Tapi sebelum tu kita makan dulu. Hi. See you in the next vlog. Lepas sarapan kita beli skon banyak. Lepas tu kita pergi dekat tempat semalam dekat antinya. Bapak besar ni. Kan? Ya faham. Oh. Beli lagi skonnya beli lagi. Kali ramai pagi, so kena beli 6. Sarapan lagi kat sini. Masih sarapan di sini. Tu banyak kosong. Tu dah kat meja. Lain sikit. Malam kat sana. Backlight. Tenang Syami. Bukan? Banyak Ami beli. Okay, kita kat AR Tapas sekarang. Solat semua, makan. So, sampai sini saja kita punya video. Jangan lupa subscribe, like, share. Goodbye.